Boss, ni bukan group chat kenduri, ni duit. Top 5 masalah cash flow yang boleh bunuh bisnes kecil. Nampak untung besar, tapi asyik tak ada duit hujung bulan? Ini 5 masalah cash flow yang senyap-senyap boleh ko bisnes kecil. Invoice dah hantar 2 minggu lepas. Sorry bos, tak nampak email lah. Boss, ni bukan group chat kenduri, ni duit. Gaji semua dah transfer, tapi sewa lupa bayar. Dekat office elok, tapi malam tidur tak lena sebab takut tuan rumah datang bawa parang. Clean nantilah, tapi risit hilang dalam bonnet kereta. Sampai akaun pun pening cari mana duit lesap. Marketing budget Elon Musk, tapi customer tak tahu pun bisnes tu wujud. Boost post bukan solusi kalau tak dapla. Mesin rosak sekali, terus bisnes rebah. Sebab semua duit masuk. Open house raya tahun lepas. Jangan tunggu sampai kaun tinggal RM2.7 baru nak panik. Call HSBC, kita repair cash flow, bukan kutuk.